boleh baca Al-Quran, boleh belajar solat secara independen tanpa disuruh. Ada banyak advantage. Contoh macam ada boleh tolong pick upkan anak saya di sekolah, ada sediakan makan, mandi. Dia ada banyak aktiviti, program puasa, program solat tarawih, baca Al-Quran, dan ada program besar-besaran di mana semua cawangan Kafah Hati Muda ini lakukan sekali. Setiap kali saya pulang, saya ada nampak perubahan dia. Sudah boleh baca bahasa Jawi, boleh baca Al-Quran, dia dah boleh belajar solat secara independen tanpa disuruh. Daripada segi sasiah tu dia dah rajin bagi salam, menghormati. Sekarang ni dia rajin dengan cakap lah. Bagi saya, sistem kat sini, staff-staff, ustazah, ustaz semua friendly. Dia all juga sentiasa membantu. Contoh ustaz selalu membantu saya macam any inquiry. So ustaz sendiri akan menjawab soalan tu. Dan lepas tu sistem pembayarannya pun juga sistematik. Dan satu lagi sistem pembelajaran dia yang kondusif dengan environment dia. So bagi saya very smooth. Untuk ibu bapa yang di luar sana, saya cadangkan Hati Mulia ini register anak mereka di sini. Bagi saya dekat sini ustazah dan juga tenaga pengajar dia hebat, bagus. Dan sistem dia pun very clear. So kita tak ada yang macam pening kepala semua tu. Dan program-program yang disediakan tu banyak. So saya recommend, saya cadangkan Kafah Hati Mulia adalah private school agama yang bagus lah. Dari sistem jagaan, pada sistem pemakanan, dengan study sekali lah, dan education punya sistem sekali.